Haji Sulaiman bin Awang Ahmad dilahirkan kira-kira 58 tahun yang lalu di Kampung Sadik Kupang Baling, Kedah Darul Aman. Merupakan anak yang keenam daripada 8 orang adik-beradik. Dibesarkan dalam suasana kampung sejak beliau masih kecil lagi. Ibu dan ayahnya mencari rezeki dengan menoreh getah dan melakukan kerja-kerja kampung. Setiap kesusahan yang ditempuh akan adanya sinar cahaya di penghujung. Sewaktu umur 21 tahun, Haji Sulaiman sudah merantau ke bumi Ipoh bagi mencari pekerjaan untuk menampung keperluan keluarga. Benarlah jodoh dan rezeki merupakan ketentuan Allah. Haji Sulaiman berkahwin pada usia 29 tahun dengan wanita pilihan hatinya, Jamilatun Nisa, yang sewaktu itu berumur 22 tahun. Hasil daripada rumah tangga yang dibina ini, mereka dikurniakan 8 orang cahaya mata dan seorang cucu. Berkat kesungguhan Haji Sulaiman dan isteri memberikan pendidikan kepada anak-anak, ada di antara anak-anak mereka yang sudah pun membina kerjaya. Ada yang menjadi kerani di sekolah, ada yang menjadi pengurus di syarikat Kasam Senderim Berhad, ada yang menjadi imam masjid dan guru kafah, ada yang bekerja di sektor perkilangan, ada yang akan menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dalam masa terdekat setelah mendapat keputusan mumtaz dalam peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia yang lepas. Jika ada saja program PAS di peringkat cawangan mahupun Zencemur, Haji Sulaiman dan Hajah Jamilah juga akan membawa anak-anak mereka bersama. Kini Haji Sulaiman memegang jawatan sebagai Ketua Cawangan PAS Hulu Kuang, merangkap AJK JPRD Hulu Kinta. Hajah Jamilah memegang jawatan sebagai Ketua Muslimat Hulu Kuang dan Ketua Muslimat Zon Cemur. Pengalaman masa dalam jemaah PAS ni yang selalu jadi ingatan, selalu mengadakan pergi program ceramah ataupun aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Lajnah Jaranah PAS melibatkan kawasan Tambun. Kenangan-kenangan manis yang saya lalui dalam perjuangan ni semua sekali bersama sahabat lah. Daripada yang orang kata dalam berumur lah, masa tu kita masih lagi muda, jadi benda tu kita jadi kenangan, ingat apa yang orang yang dahulu lalui, apa yang diorang beritahu, yang diorang dapat daripada semua sekali kita punya YDP kita, semua sekali YDP yang bagi pandangan ataupun cara kita berjemaah dalam perjuangan PAS. Yang masih segar dalam ingatan saya ialah ketika saya kecil, biasanya saya akan ikut ayah saya pergi ke program. Saya pernah pergi murtamar, saya pernah ikut pergi usrah, saya pernah ikut pergi program di markas PAS. Saya juga pernah ikut pergi berkempen dan juga siapkan persiapan untuk PRU 15. Itulah yang menjadi kesegaran dalam ingatan saya. Saya melibatkan diri bersama suami sejak ahli keluarga saya sendiri yang terlibat. Itu bapa saya sendiri. Di mana rumah kami ni pernah menerima tetamu yang hebat, iaitu Tuan Guru Haji Awang ke kampung kami dan telah singgah ke rumah saya ni untuk bertemu dengan jemaah PAS Kampung Lukuang sebelum dia pergi ke markas untuk menyampaikan ceramah. Itulah daripada situ saya tengok cara tata tertib Tuan Guru dan juga beberapa penceramah yang lain yang pernah sampai sini. Saya pernah melibatkan diri dalam rayu undi di Sabak Bernam 2 tahun lepas, di mana saya mewakili Muslimat Tambun. Saya ingin teruskan di perjuangan walaupun tak sehebat mana, tapi walaupun kecil saya nak cuba juga pada perjuangan PAS, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah SWT dengan anugerah yang diberikan kepada saya oleh PAS kawasan Tambun. Semoga anugerah ini memberi semangat dan istiqamah saya dalam perjuangan, dan juga semangat kepada ahli keluarga saya, anak-anak saya dan juga sahabat-sahabat seperjuangan saya. Semoga perjuangan saya dan juga keluarga, anak-anak dan sahabat diteruskan, insya-Allah.
Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.